Pada pagi Hari Raya Aidilfitri 16 Februari 1999, Dr. Farhan, seorang pakar perubatan dalaman melaporkan kepada polis bahawa isterinya telah hilang. Menurutnya, isterinya tidak kembali selepas pergi ke tandas di sebuah kawasan rehat dan rawat di Lebuh Raya. Pada zaman itu, telefon bimbit masih jarang dimiliki dan CCTV hampir tiada menyebabkan siasatan buntu. Kes itu akhirnya ditutup sebagai kes orang hilang biasa dan failnya tersimpan jauh di dalam arsip kes-kes yang tidak selesai. 11 tahun kemudian, jejak wanita yang hilang itu ditemui di tempat yang tidak dijangka di dalam sailing di tingkat bawah tanah klinik yang pernah diuruskan oleh suaminya. Di dalam sebuah beg merah yang penuh habuk terdapat kad pengenalan, sebuah diari dan duit raya yang belum sempat diserahkan. Suaminya dengan jelas menyatakan bahawa isterinya membawa beg itu bersamanya ke tandas. Jadi mengapa beg itu muncul di sailing kliniknya sendiri? Semakin dalam siasatan dijalankan, semakin banyak fakta mengejutkan yang terbongkar. Rekod rawatan untuk pesakit yang tidak wujud pada pagi hari raya. Pemandangan mencurigakan yang disaksikan di pintu belakang klinik pada pukul 11 malam dan kebenaran ngeri yang didedahkan oleh laporan autopsi. Mangsa tidak mati serta-merta. Dia boleh diselamatkan jika mendapat rawatan kecemasan. Sebagai seorang doktor, suaminya tahu akan hal itu. Dia tahu isterinya masih bernafas, tetapi mengapa dia tidak menghubungi 999 dan di manakah mayat isterinya ditemui selepas 11 tahun kisah hari itu bermula? Pada 15 Oktober 2010 malam Jumaat pukul 11, program siaran langsung TV3 Jejak Kasih bermula dengan iringan muzik latarnya yang sayu. Di skrin, Fatimah yang berusia 54 tahun berdiri sambil memegang erat sekeping gambar lama di dadanya. Ini adik saya, Aisyah. Dia hilang secara tiba-tiba pada Hari Raya tahun 1999. Wanita di dalam gambar, Aisyah, tersenyum ceria. Sudah 11 tahun. Tak pernah sehari pun saya lupakan dia. Dia menggenggam gambar itu dengan begitu kuat sehingga urat-urat biru timbul di belakang tangannya. Fatimah menelan sebab sambil menundukkan kepalanya. Sama ada dia masih hidup atau sudah tiada, tolonglah bantu saya cari di mana dia berada. Sesiapa yang ada maklumat, tolonglah hubungi kami. Pada masa yang sama, di sebuah flat studio di pinggir Seremban Negeri Sembilan, Imran 28 tahun sedang berehat di atas sofa sambil menonton TV selepas penat bekerja seharian. Sambil membawa tinbi ke mulutnya, dia menukar-nukar saluran secara sambil lewa sebelum tangannya terhenti pada wajah orang hilang yang memenuhi skrin. Mata Imran membulat dan dia terus bangun dari pembaringannya. Buih melimpah dari tin bir yang sengat itu dan mengalir menuruni tangannya, tetapi Imran langsung tidak merasai kesejukannya. Apa ni kani makcik tu? Imran mendekati TV, matanya terpaku pada skrin. Wajah wanita yang tersenyum dalam gambar itu kelihatan sama dengan wajah dalam kad pengenalan yang ditemuinya secara tidak sengaja di stor bawah tanah gimnasium yang diuruskannya beberapa bulan lalu. Gila, memang sama betul. Imran tergesa-gesa mencari alat kawalan jauh dan menaikkan kelantangan suara. Di bahagian bawah skrin, nombor telefon untuk pemberi maklumat tertera dengan warna merah seolah-olah mendesak. Jantung Imran terasa berdegup kencang di telinganya. Dengan jari yang menggeletar, dia menekan butang-butang telefon. "Hello, saya nak buat laporan." Selepas bunyi deringan, suara operator kedengaran dan Imran menelan air liur. "Tentang orang hilang yang baru keluar kat TV tadi. Cik Aisyah, saya pernah nampak kad pengenalan dia." Di hujung talian, operator itu bertanya dengan terkejut. "Kad pengenalan bila dan di mana encik nampak musim panas tahun ni?" "Saya tengah buat kerja ganti papan sailing yang reput di stor bawah tanah gimnasium tempat saya kerja. Tiba-tiba ada satu beg lama jatuh. Kad pengenalan tu ada dalam beg tu." Imran sekali lagi memandang wajah wanita di skrin dan berkata dengan yakin, "Saya ingatkan barang penyewa lama yang tertinggal, jadi saya letak je kat satu sudut, tapi muka dia sama betul dengan yang kat TV tadi." Selepas hujung minggu berlalu, pada pagi Isnin 18 Oktober 2010, cahaya matahari pagi menyinari pejabat Jabatan Siasatan Jenayah di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Negeri Sembilan. Inspektor Bohan mengambil fail laporan yang terletak di atas mejanya dan membacanya. Pada usia 52 tahun dengan pengalaman 30 tahun dalam bidang jenayah, matanya tajam seperti helang. "Malik, mari sini sekejap." Borhan melambaikan tangannya ke arah meja di seberang sambil membelik-belik fail. Detektif Malik, 34 tahun, meletakkan cawan kertas yang dipegangnya dan menghampiri lalu mengambil fail itu. "Kes apa ni, Tuan Muka? Tuan nampak serius semacam."
Malik mengerutkan dahi apabila melihat tarikh yang tercatat pada fail itu. Hilang tahun 1999. Tuan kes ni dah 11 tahun. Kalau setakat lari dari rumah susah nak cari. Kalau kes jenayah pun bukti semua dah hilang. Kenapa tiba-tiba? Sebab beg dia dah dijumpai. Beg yang dipercayai dibawa oleh mangsa semasa dia hilang. Inspektor Borhan bangun dari kerusinya dan mencapai jaketnya. Kita ke Seremban. Jom. Sebuah bangunan komersial 4 tingkat di pinggir bandar Seremban. Tingkat bawah dijadikan gimnasium manakala tingkat atas adalah unit-unit kediaman di dalam bangunan usang itu. Inspektor Borhan dan Detektif Malik diiringi oleh pengurus gimnasium perlahan-lahan menuruni tangga ke tingkat bawah tanah. Bau hapak cendawan. Detektif Malik menutup hidungnya sambil berkerut muka. Lampu Kalimantan yang tergantung di sailing berkelip-kelip samar-samar menerangi ruang yang suram itu. Imran menuding jarinya ke arah timbunan barang-barang terpakai di satu sudut stor. Saya letak kat situ. Saya tak buang sebab takut tuan dia datang balik, jadi saya tolak ke bahagian paling dalam rak tu. Detektif Malik berjalan pantas dan mengalihkan beberapa kotak berhabuk. Tangan Malik terhenti apabila dia menemui sesuatu di belakang kotak-kotak itu. Tuan. Malik mengangkat sebuah beg lama dengan berhati-hati. Ia adalah beg kembara kain berwarna merah jenis yang popular pada tahun 1990. Beg itu telah lama tidak melihat cahaya matahari dan diselaputi habuk kelabu tebal sehingga warna asalnya sukar dikenali. Awak kata, ia jatuh dari mana? Tanya Inspektor Borhan. Imran menunjuk ke satu sudut sailing. Situ. Masa saya buka papan sailing tu, ia jatuh dari dalam. Inspektor Borhan memandang seketika ke arah sailing yang berlubang itu kemudian mengangguk. Letak kat bawah. Borhan menghamparkan plastik pengumpulan bahan bukti di atas lantai dan memberi isyarat dengan dagunya. Malik meletakkan beg itu dan membuka zipnya yang berkarat dengan bunyi berkeriut. Dari poket dalam beg itu, dia mengeluarkan sebuah beg zip plastik yang telah bertukar warna kekuningan. Borhan membuka beg zip itu dan mengeluarkan isinya satu persatu. Kad pengenalan. Yang pertama keluar ialah kad pengenalan lama jenis berlamina. Walaupun bucu laminanya sudah usang dan terkoyak gambar dan nama di atasnya masih jelas. Nama Aisyah binti Rahman. Tarikh lahir 1965. Sah memang dia. Borhan berbisik perlahan sambil mengambil sebuah diari lama dengan kulit bercorak bunga di sebelahnya. Ia adalah diari yang syarat dengan kesan gunaan dengan bucu yang sudah haus. Pada ketika itu, sebuah sampul putih jatuh ke lantai. Apa ni pula? Borhan mengambil sampul itu dan melihat tulisan tangan yang ditekan kuat dengan pen pada permukaannya. Duit raya untuk anak saudaraku Maira. Di dalam sampul itu terdapat 3 keping not RM10 yang masih elok. Mata Borhan menajam. Duit raya. Dia sediakan untuk anak saudaranya pada hari raya, tapi tak sempat nak bagi. Ini bukti dia tak sempat keluar dari kawasan klinik tu. Kembali ke balai polis, Borhan segera menyemak geran bangunan tersebut. Wajah Borhan menjadi tegang apabila dia merenung skrin monitor. Tuan, ada apa-apa? Tanya Detektif Malik sambil membawa secawan kopi dan menjenguk ke arah monitor. Borhan menunjuk ke ruangan pemilik pada skrin monitor dengan dagunya. Bangunan ni pernah jadi klinik sampai tahun 2005. Klinik Dr. Farhan. Dr. Farhan siapa tu pemilik bangunan dan pengarah klinik pada masa itu dan suami kepada mangsa Aisyah. Malik mengangkat bahunya. Oh, kalau macam tu logiklah. Kalau isteri hilang lepas pergi tandas, mestilah suami yang ambil beg isteri dia dari kereta. Apa yang peliknya? Borhan menggelengkan kepala dan memaparkan rekod siasatan tahun 1999 di monitor. Tak, tengok laporan ni. Suami dia dengan jelas kata isteri dia bawa beg tu ke tandas dan terus hilang. Malik mendekatkan mukanya ke skrin. Betul lah. Membawa sebuah beg kembara merah semasa turun dari kereta. Maknanya dia menipu. Memang menipu. Dan yang lebih penting ialah tempatnya. Kalau nak simpan barang peninggalan isteri, kenapa tak letak dalam almari atau stor? Kenapa perlu sorok dalam papan sailing bawah tanah klinik? Borhan memandang Malik dengan renungan tajam. Sebab ia sesuatu yang tak boleh dijumpai. Sesuatu yang perlu disorokkan selama 11 tahun tanpa sesiapa tahu. Malik menggosok lengannya yang meremang dan ternganga.
Wah, seramnya. Adakah suami dia pembunuhnya? Borhan tidak menjawab, sebaliknya memusingkan kerusinya menghadap tingkap. Cahaya matahari musim luruh memancar di atas asfalt tempat letak kereta balai polis. Kalau beg dah kembali, mayatnya pun mesti tak jauh dari sini. Suara Borhan kedengaran berat dan perlahan. Keesokan harinya 19 Oktober, Borhan memakai kotnya dan masuk ke dalam kereta. Tujuannya adalah Ceras, Kuala Lumpur, rumah Fatimah kakak yang telah merantau ke seluruh negara mencari adiknya selama 11 tahun. Jari Borhan menekan kuat semasa memasukkan alamat ke dalam navigasi. Kes orang hilang biasa yang dipercayai selama ini kini mula menunjukkan tanda-tanda sebagai kes pembunuhan yang ngeri. Pada pagi 19 Oktober 2010, Inspektor Borhan dan Detektif Malik tiba di hadapan sebuah rumah pangsa usang yang terletak di puncak Bukit Curam di Ceras, Kuala Lumpur. Mereka membuka pintu pagar besi yang berkarat dengan bunyi berkeriut, menaiki tangga sempit dan menekan loceng pintu. "Kami dari Balai Polis. Kami datang berkenaan laporan yang dibuat mengenai adik puan." Borhan mengangguk sambil menunjukkan kad pengenalannya. Fatimah dengan mata yang gementar mengangguk dan mempersilakan kedua-dua detektif itu masuk. Di satu sudut ruang tamu yang sempit terdapat sebuah kotak mi segera lama yang kelihatan berat seberat air mata yang telah ditumpahkannya selama 11 tahun. "Apa ni puan, nampak banyak isinya?" tanya Malik sambil menunjuk ke arah kotak itu. Fatimah terduduk di lantai dan membuka penutup kotak. Di dalamnya penuh sesak dengan keratan akhbar yang telah menguning salinan laporan polis dan risalah buatan tangan yang ditampal sendiri. Borhan mengambil sekeping risalah dan di bawah tajuk besar Menkari Aisyah gambar adiknya yang tersenyum ceria tertera. "Puan buat sendiri ke semua ni?" "Ya. Saya cetak beratus-ratus keping di kedai fotostat dan tampal di semua perhentian bas yang ada." Suara Fatimah kedengaran tenang tetapi hujung jarinya yang menyentuh bucu risalah itu menggeletar halus. Borhan duduk di sofa dengan berhati-hati dan mengeluarkan buku catatannya. "Mungkin sukar bagi puan, tapi boleh tak puan ceritakan semula apa yang berlaku pada 16 Februari 1999, apa-apa sahaja sekecil mana pun?" Fatimah duduk di hadapan mereka memejamkan mata seketika sebelum membukanya semula untuk mengimbas kembali. "Menurut adik ipar saya, adik saya keluar dari rumah mentuanya pada pukul 6 pagi hari raya. Suaminya tak bertolak bersama tak. Katanya dia nak ke klinik dulu untuk selesaikan kerja-kerja tuntutan insurans yang tertangguh dan akan ikut kemudian." Fatimah membelik-belik cawan teh sejuk di atas meja. "Kami sepatutnya berjumpa di Air Ayah Keroh pada pukul 11 pagi. Kami berjanji akan bertemu di situ, makan bersama dan kemudian balik ke kampung. Jadi dia tidak muncul di tempat yang dijanjikan." Fatimah menggigit bibir dan mengangguk. "Saya tunggu selama 2 jam. Saya telefon bimbitnya berkali-kali tapi tak dijawab. Akhirnya sekitar pukul 3 petang saya telefon suaminya. Saya tanya kalau Aisyah ada di situ, bagaimana reaksi suaminya. Dia kata dia pun tak tahu." Suaranya kedengaran agak cemas. "Dia kata Aisyah pergi ke tandas dan tak kembali." Borhan mencatat dengan teliti di dalam buku catatannya sebelum mengangkat kepala. Pasukan penyiasat mula menjejaki bekas kaki tangan yang pernah bekerja di klinik Dr. Farhan pada tahun 1999. Selepas siasatan yang gigih, mereka berjaya menemui Puan Salmah, seorang bekas pembantu jururawat yang kini bekerja di sebuah farmasi berdekatan. Puan Salmah, 58 tahun, bertemu dengan para detektif di bilik rehat sempit di belakang farmasi dan cuba mengingati semula. 16 Februari 1999, dah lebih 10 tahun tu. Borhan mengingatkan tarikh itu dan bertanya, "Itu cuti perayaan. Masa tu doktor Farhan ada datang ke klinik tak?" "Ya, saya ingat. Walaupun cuti doktor datang, katanya ada banyak kerja fail nak diselesaikan. Dia datang seorang, ya, tapi ada satu panggilan telefon yang pelik." Salmah mengerutkan dahi sambil menongkat dagu. "Panggilan apa?" "Masa tu dah petang rasanya. Doktor telefon rumah. Dia suruh saya kemaskan stor bawah tanah bila saya masuk kerja esok." Malik menyampuk dengan mata yang bersinar. "Kemaskan stor tiba-tiba selepas cuti perayaan itulah. Selalunya dia tak pernah peduli pun fasa stor tu. Tiba-tiba dia suruh kosongkan dan kemaskan semua barang. Rasa pelik juga. Tapi sebab dia yang suruh, saya buat sajalah." Mata Salmah kelihatan resah. "Beberapa hari kemudian, saya dengar berita puan hilang. Bila fikir balik, masanya memang pelik.
Bagaimana hubungan puan dengan ibu mentuanya mesti selalu terserempak di klinik, kan Salmah mengeluh panjang dan menggelengkan kepala. Teruk sangat. Saya pernah dengar mereka menjerit-jerit dalam bilik doktor beberapa kali. Siapa yang menjerit ibu mentuanya? Pintu tertutup jadi saya tak dengar butirannya, tapi suara dia marah-marah pada menantunya sampai kedengaran keluar. Salmah menundukkan pandangannya. Pernah sekali saya nampak puan lari keluar dari klinik sambil menangis teresak-isak. Pakaiannya kusut masai. Masa tu saya rasa kasihan sangat. Pasukan penyiasat kemudiannya bertemu dengan Mak Cik Kiah, pemilik salon di sebelah klinik pada masa itu. Mak Cik Kiah 62 tahun sedang mengeringkan rambut pelanggan apabila dia menghampiri para detektif. Aisyah kenallah. Dia seorang yang baik dan pendiam. Sebelum dia hilang, ada apa-apa yang pelik tak? Mak Cik Kiah berfikir sejenak, kemudian memandang cermin dan berkata, "Oh ya, rasanya seminggu sebelum dia hilang, dia datang salon buat kerinting rambut. Ada apa-apa yang berbeza dari biasa riak mukanya? Macam mana nak cakap ya? Nampak sangat nekat." Sambil buat rambut dia kata, "Saya nak mulakan hidup baru." Borhan bertanya semula, "Hidup baru?" Puan ada tanya apa maksudnya secara spesifik. "Tak adalah. Saya fikir dia cuma nak tukar gaya." Tapi walaupun dia senyum, matanya nampak sedih. Macam orang yang dah buat keputusan besar. Tak sangka pula itu kali terakhir saya nampak dia. Kembali ke balai polis, Detektif Malik sedang menyemak timbunan fail lama klinik Dr. Farhan. Selepas beberapa lama, Malik tiba-tiba menarik sehelai kertas dan menjerit. "Tuan tengok ni." Malik ketawa sinis sambil menghulurkan kertas itu. "Pesakit Encik Kasim. Butiran rawatan tidak dinyatakan. Tanda tangan Dr. Farhan. Pagi hari raya." Borhan mengambil kertas itu dan mengerutkan dahi. "Doktor gila mana yang buka klinik swasta pagi hari raya? Dan pesakit mana yang tak pergi beraya tapi datang ke klinik biasa? Bukan wad kecemasan? Kan sebab tergesa-gesa nak cipta alibi sampai lupa logik tarikh. Alasan datang klinik untuk siapkan kerja fail saja tak cukup kuat. Jadi dia tambah cerita kononnya ada rawat pesakit juga." Mata Borhan bersinar tajam. "Encik Kasim ni 100% palsu. Pesakit hantu." "Cepat siasat." "Baik tuan. Saya akan siasat sama ada rekod ni palsu atau memang ada pesakit yang datang." Borhan mengangguk sambil menggosok dagunya. Masa berlalu pada 22 Oktober, pasukan penyiasat telah melengkapkan semua siasatan awal dan akhirnya bersedia untuk bertindak. Mereka menghantar surat panggilan untuk siasatan sebagai saksi kepada Dr. Farhan yang kini bekerja sebagai doktor di sebuah hospital besar di Shah Alam. 49 tahun. Lelaki yang tidak menitiskan air mata walaupun kehilangan isteri 11 tahun lalu. Borhan meletakkan telefon dan berbisik perlahan. "Sekarang baru bermula. Aku akan buka topeng yang dah dipakai selama 11 tahun tu." Pada petang 22 Oktober 2010, pintu besi bilik siasatan di IPK Negeri Sembilan terbuka dan Dr. Farhan masuk. Pakar perubatan dalaman berusia 49 tahun itu memakai sut kemas tanpa sebarang kedutan dengan riak wajah yang tenang seolah-olah seorang doktor yang memasuki bilik rawatannya. Inspektor Borhan memberi isyarat ke kerusi di hadapannya dan berkata ringkas, "Duduk Encik Farhan." Farhan duduk menegakkan badannya dan meletakkan kedua-dua tangannya dengan kemas di atas lutut sebelum bersuara. "Saya tahu saya dipanggil kerana kes 11 tahun lalu. Saya tak sangka akan kembali ke balai polis selepas sekian lama." Borhan membelik-belik fail perlahan-lahan sambil merenung tajam ke mata Farhan. "Selepas isteri Encik hilang, Encik berusaha keras mencarinya. Tanpa risalah upah penyiasat persendirian untuk mencari di seluruh negara. Bukankah itu perkara biasa? Suami mana yang akan berdiam diri jika isterinya hilang?" Jawapan Farhan lancar, tetapi nadanya kedengaran mekanikal seolah-olah tiada emosi. Borhan mengeluarkan sehelai kertas dari fail dan meletakkannya di atas meja. "Tetapi pada tahun 2004, Encik memfailkan permohonan untuk pengisitiharan kematian. Sebaik sahaja tempoh 5 tahun berlalu seolah-olah Encik sudah tidak sabar." Istilah tidak sabar itu kurang enak didengar. Jika tiada berita selama 5 tahun, orang yang masih hidup perlu teruskan kehidupan, bukan? Ada juga urusan perundangan yang perlu diselesaikan. Jadi pada tahun 2005 Encik mendapat pengesahan kematiannya. Farhan mengangguk tetapi tiada riak kesedihan atau penyesalan pada wajahnya. Borhan mengeluarkan sekeping gambar dari laci mejanya dan menolaknya ke hadapan Farhan.
Gambar sebuah beg kembara merah yang penuh dengan habuk. Ingat tak beg ni apabila pandangan Farhan tertumpu pada gambar itu, Borhan tidak terlepas pandang kelopak matanya yang bergetar halus. Namun Farhan segera membetulkan cermin matanya dan kembali tenang. Nampak macam beg isteri saya? Di mana ia dijumpai di stor bawah tanah bangunan klinik yang pernah Encik uruskan. Lebih tepat lagi di atas papan sailing. Bibir Farhan terkatup rapat. Kenapa ia ada di situ, itulah yang kami nak tanya. Encik jual klinik tu pada tahun 2005, kan selepas itu Encik pernah pergi ke bangunan tu lagi? Tidak pernah. Sekalipun. Farhan menggelengkan kepala dengan tegas dan menyambung. Saya pun tak tahu kenapa beg itu ada di situ. Kalau bukan ada orang yang letak dengan niat jahat, saya tak dapat jelaskan. Borhan bersandar pada kerusinya dan menyilangkan lengannya. Kita tukar topik. Encik berkahwin semula pada tahun 2000 lasam. Sejurus selepas isteri Encik disahkan meninggal. Otot rahang Farhan menegang dan bergerak sedikit. Kesihatan ibu saya merosot dengan teruk. Rumah perlukan seorang wanita dan saya sangat perlukan seseorang untuk menjaga ibu saya. Berbakti sungguh. Tapi bagaimana dengan perkahwinan itu? Kami bercerai selepas 4 tahun. Perbezaan personaliti. Farhan menundukkan pandangannya dan menjilat bibir. Ada apa-apa lagi yang nak ditanya? Saya ada temu janji dengan pesakit. Borhan tidak menjawab, sebaliknya tersenyum misteri dan merenung Farhan untuk seketika. Pada masa yang sama di bilik sebelah, Detektif Malik sedang menyiasat latar belakang kenalan Farhan. Malik kembali ke bilik siasatan dan berbisik kepada Borhan. Tuan Ibu Farhan Hajah Aminah. Umur 78 tahun, disahkan menghidap demensia pada tahun 2008. Demensia. Jadi, siasatan tak mungkin dapat dijalankan. Sekarang dia berada di sebuah pusat jagaan di Gombak. Keadaannya tidak menentu. Saya perlu sahkan keadaannya dengan doktor yang merawatnya. Pada 25 Oktober, keputusan analisis terperinci diari yang telah diperiksa di Pusat Forensik PDRM tiba. Borhan dan Malik meneliti laporan analisis itu bersama-sama. Tuan, catatan terakhir bertarikh 15 Februari 1999, sehari sebelum dia hilang. Malik membuka halaman tersebut dan tulisan tangan yang ditekan kuat kelihatan jelas. Tekanan tulisan itu seolah-olah akan mengoyakkan kertas, mencerminkan keadaan psikologi penulis yang tidak stabil. Esok ibu mentua kata ada perkara terakhir yang nak dibincangkan di klinik. Apa agaknya yang dia nak katakan? Cuba bersabar untuk kali terakhir. Borhan mengambil diari itu dan merenung ayat tersebut. Perkara terakhir yang nak dibincangkan. Ibu mentua panggil menantu ke klinik. Waktu cuti perayaan pula tu. Bukan perjumpaan keluarga tapi jumpa berasingan di klinik. Memang mencurigakan. Borhan membelik-belik diari itu ke halaman sebelumnya dan terhenti pada catatan sekitar musim luruh 1998. Malik, tengok ni. Malik menghampiri dan melihat bahagian yang ditunjuk oleh Borhan. Ibu mentua dah tahu masa lalu aku. Macam mana dia boleh tahu tentang apa yang berlaku masa aku umur 20 tahun? Dia ugut nak beritahu suami aku semuanya. Patutkah aku beritahu dulu? Tapi kalau aku buat, perkahwinan ni akan berakhir. Wajah Malik menjadi tegang. Masa lalu, apa yang dah berlaku sampai perkahwinan boleh berakhir? Kita kena tanya kakaknya. Keluarga mesti tahu sesuatu. Borhan menutup diari itu dan bangun dari kerusinya. Pada 27 Oktober, Borhan sekali lagi mengunjungi rumah Fatimah di Ceras. Borhan menghulurkan salinan diari itu dengan berhati-hati dan bertanya, "Saya datang nak bertanya tentang masa lalu adik puan." Dalam diari ada disebut tentang apa yang berlaku masa umur 20 tahun. Puan ada tahu apa-apa? Wajah Fatimah serta-merta berubah pucat. Dia mengambil salinan itu dengan tangan yang menggeletar dan mula membaca. Suasana di dalam bilik menjadi sunyi sepi. Selepas beberapa lama, Fatimah mengeluh panjang dan bersuara, "Adik saya pernah mengandung masa umur 20 tahun. Suara Fatimah serak seperti daun kering. Zaman muda tak fikir panjang. Lelaki tu lari dan adik saya tanggung seorang diri. Akhirnya dia pergi ke klinik untuk buat pembedahan." Pembedahan pengguguran. Fatimah mengangguk sambil mengesat air mata. Dia berniat nak bawa rahsia tu sampai ke mati. Dia tak pernah beritahu suaminya. Tapi entah macam mana ibu mentuanya dapat tahu. Pasukan penyiasat segera menyiasat bagaimana ibu mentuanya Hajah Aminah mengetahui masa lalu menantunya.
Selepas menjejaki orang-orang yang pernah menyertai kumpulan usrah yang sama dengan Hajah Aminah pada tahun 1998, mereka menemui seorang wanita tua bernama Mak Cik Timah berusia 70-an, duduk di bilik siasatan Balai Polis. Mak Cik Timah minum kopi 3 dalam 1 sambil menggeleng-geleng kepala. Hajah Aminah kenallah, perangai dia panas baran terkenal dalam kumpulan kami. Betul ke dia pernah siasat latar belakang? Menantunya betul. Sejak menantunya masuk keluarga dia tak habis-habis merungut tak suka. Lepas tu dia sampai pergi jumpa kawan saya yang pernah kerja sebagai jururawat di klinik sakit puan untuk korek cerita. Mak Cik Timah mengerutkan dahi sambil cuba mengingati. Nampaknya dia berjaya tahu. Entah kenapa dia sanggup buat macam tu semata-mata nak cari kelemahan menantunya. Hajah Aminah ada cakap apa-apa yang spesifik tentang menantunya? Mata Mak Cik Timah membulat. Dia selalu maki hamun. Katanya anak aku Farhan tu doktor kacak pula tu, rugi kahwin dengan perempuan cacat macam tu. Selalu dia cakap macam tu. Ada cerita lain tak? Mak Cik Timah memandang Sailing seketika berfikir kemudian menepuk lututnya. Ya. Dalam kumpulan kami ada anak seorang jemaah yang jadi ahli farmasi. Hajah Aminah berkenan sangat dengan perempuan tu. Borhan mencondongkan badannya ke hadapan dan bertanya. Berkenan tu maksudnya apa? Apa lagi nak gantikan menantulah. Dia selalu cakap, kalau dapat jadikan dia menantu baru kan bagus. Sambil jilat bibir, Malik dan Borhan bertukar pandang penuh makna. Ingat tak nama ahli farmasi tu? Rasanya nama keluarga dia. Fazura. Ya, Fazura. Dia selalu puji perempuan tu sopan santun dan baik. Borhan keluar dari bilik siasatan dan menepuk bahu Malik. Malik cari ahli farmasi nama Fazura ni sekarang. Dan dapatkan senarai ahli jemaah surau yang Hajah Aminah hadiri masa tu. Baik tuan. Ini bukan sekadar konflik mentua menantu biasa. Malik mengangguk dan menyimpan buku catatannya. Borhan memandang langit senja di luar tingkap koridor dan berbisik. Ya, ini bukan pergaduhan spontan. Ini rancangan teliti untuk menyingkirkan menantu dan mulakan hidup baru. Pada 28 Oktober 2010, Inspektor Borhan yang sedang buntu mencari petunjuk menelefon Fatimah. Suara Fatimah di hujung talian kedengaran letih, tetapi dia cuba bersemangat apabila mendengar panggilan daripada detektif itu. Puan, ada tak gambar perjumpaan keluarga di rumah mentua adik Puan masa Hari Raya tahun 1998? Gambar? Saya kena cari dalam album dulu. Fatimah terdiam seketika seolah-olah cuba mengingati kemudian menjawab perlahan. Adik saya ada hantar beberapa keping gambar, katanya nak tunjuk suasana keluarga mentuanya. Saya akan cari. Baguslah. Kalau dah jumpa, boleh tak Puan bawa ke balai polis esok pagi? Ia mungkin jadi petunjuk yang sangat penting. Keesokan harinya, 29 Oktober, Fatimah bergegas masuk ke pejabat pasukan jenayah berat. Di tangannya terdapat beberapa keping gambar yang telah pudar dan menguning dek peredaran masa. Inilah gambar-gambarnya. Puas saya cari dalam almari lama baru jumpa. Fatimah meletakkan gambar-gambar itu di atas meja dengan tangan yang menggeletar. Borhan dan Malik meneliti setiap keping gambar dengan teliti. Sekeping gambar berkumpulan yang diambil dengan latar belakang ruang tamu rumah mentua pada Hari Raya 1998 menarik perhatian Borhan. Farhan Aisyah dan ibu mentuanya Hajah Aminah duduk bersebelahan di atas sofa. Kejap, siapa ni? Jari Borhan terhenti pada satu titik dalam gambar itu. Di antara ahli keluarga, seorang wanita asing berusia pertengahan 30-an berdiri dengan senyuman yang janggal seolah-olah dia ahli keluarga itu. Fatimah membetulkan cermin matanya meneliti gambar itu dan menggelengkan kepala. Saya pun tak tahu siapa dia, tak pernah nampak pun, tak tahu, tapi dia hadir di majlis keluarga mentua adik Puan dan bergambar bersama. Ya. Saya pun rasa pelik, jadi saya pernah tanya adik saya. Dia pun nampak tak selesa. Katanya orang tu tetamu yang ibu mentuanya bawa tiba-tiba. Dahi Fatimah berkerut dalam. Dia tak beritahu siapa orang tu sampai ke akhir. Cuma cakap tetamu ibu mentuanya. Pasukan penyiasat segera menghubungi Farhan untuk mengenal pasti wanita dalam gambar itu. Namun reaksi Farhan kali ini sangat dingin, tidak seperti sebelumnya. Saya dah lantik peguam. Selepas ini semua soalan sila ajukan melalui peguam saya. Saya harap tiada lagi panggilan terus kepada saya. Dengan bunyi klik panggilan itu ditamatkan, Borhan menggigit bibirnya dengan geram. Budak ni dah siap sedia dengan peguam. Malik menghampiri dengan riak wajah bimbang.
Baru siasatan sebagai saksi dah upah peguam, ini mencurigakan. Maknanya dia ada sembunyikan sesuatu kan mestilah. Kalau tak ada apa-apa yang disembunyikan tak perlulah dia pasang benteng pertahanan macam ni. Borhan mengetuk-ngetuk wajah wanita asing dalam gambar itu dengan jarinya. Kita kena cari perempuan ni dulu. Memandangkan Farhan dah tutup mulut, kita kena cari jalan lain. Dah dapat senarai ahli jemaah surau sudah tuan. Sekarang tengah semak dalam fail Excel. Pasukan penyiasat menyemak senarai ahli jemaah surau di Seremban yang dihadiri oleh Hajah Aminah pada tahun 1998. Daripada ratusan nama mereka mula menapis keluarga yang mempunyai anak perempuan yang bekerja sebagai ahli farmasi. Tangan Malik yang sedang menata skrin monitor dengan pantas terhenti pada satu nama. Jumpa tuan ini, dia nama Fazura. Malik menunjuk ke skrin dengan suara teruja. Lahir tahun 1963, pekerjaan ahli farmasi. Ayahnya seorang AJK di surau ni. Umurnya pun sepadan dengan wanita dalam gambar. Bagus, alamat sekarang dah dapat kejap tuan. Saya semak. Jari-jari Malik ligat menaip di papan kekunci. Pada 3 November, lokasi semasa Fazura akhirnya dikenal pasti. Dia berpindah ke Johor Bahru bersama keluarga pada tahun 2000. Sekarang menetap di kawasan Taman Molek, Johor Bahru. Jauh nak panggil untuk soal siasat. Cuba hubungi dia. Tanya kalau dia boleh bekerja sama untuk soal siasat melalui panggilan video. Pada 5 November, bunyi isyarat panggilan video kedengaran di monitor yang disediakan di bilik siasatan Balai Polis. Tidak lama kemudian wajah Fazura yang kini berusia 47 tahun muncul di skrin. Walaupun masa telah berlalu, jelas sekali, dia adalah wanita dalam gambar itu. Borhan menunjukkan gambar Hari Raya 1998 itu ke arah kamera dan bertanya secara terus. Wanita dalam gambar ni Puankan Fazura merenung gambar di skrin kemudian mengeluh dengan rasa serba salah dan mengangguk. Ya betul, itu saya. Nampak kolok betul saya masa tu. Pada hari itu Puan bukan ahli keluarga. Kenapa Puan ada di situ? Fazura mengurut mukanya yang kering sambil cuba mengingati. Hajah Aminah yang paksa saya datang. Dia kata anak makcik doktor farmasi awak boleh bekerja sama dengan klinik dia, sama-sama untung. Jomlah makan-makan. Macam itulah dia cakap. Adakah ia sekadar cadangan kerjasama perniagaan itu alasannya? Tapi tujuan sebenarnya lain. Orang buta pun boleh nampak niat dia. Wajah Fazura menjadi tegang. Dia nak kenalkan saya dengan anak lelakinya. Setiap kali ada majlis di surau, dia akan panggil saya dan suruh berdiri di sebelahnya. Masa raya pun dia paksa datang beraya. Malik menyampuk dengan riak wajah tidak percaya. Dengan Encik Farhan walaupun dia dah berkahwin ya. Sebab itulah saya rasa pelik. Isterinya ada elok di sebelah. Borhan menyoal dengan tajam sambil memusingkan pennya. Bagaimana reaksi Encik Farhan? Adakah dia turut serta dengan rancangan ibunya? Dia tak ada reaksi apa-apa. Cuma duduk diam dengan muka kosong atau nampak sedikit tak selesa. Fazura menggeleng-gelengkan kepalanya. Saya pun tak berminat. Mula-mula saya ingat dia bujang, tapi bila dah tahu dia suami orang, saya rasa marah dan cuba elakkan diri. Lama-lama saya tak jawab telefon dia lagi. Adakah Hajah Aminah terus menghubungi Puan untuk seketika ya? Tapi sebab saya berkeras mengelak, lama-kelamaan dia putus asa agaknya. Mata Fazura kelihatan resah. Tapi tuan, kenapa tuan tanya soalan terperinci tentang perkara yang dah berlaku lebih 10 tahun ni? Ada masalah ke dengan keluarga tu? Borhan tidak menjawab, sebaliknya melemparkan soalan yang penuh makna. Pada pandangan Puan, kenapa ibu mentuanya begitu taksub dengan Puan walaupun menantunya masih ada? Fazura terdiam seketika kemudian seolah-olah telah membuat keputusan. Dia bersuara. Dia sangat tak suka menantunya. Itu rahsia terbuka yang semua orang di surau tahu. Semua orang tahu ya. Hajah Aminah tu tak habis-habis mengutuk menantunya. Katanya orang tak ada asal-usul masuk keluarga, rosakkan nama baik keluarga. Suara Fazura menjadi perlahan dan sulit. Jelas sekali dia nak saya jadi menantu barunya. Dia memang berniat nak gantikan menantunya. Cuma itu semua angan-angan perempuan tua tu sajalah. Selepas siasatan video tamat, Borhan bersandar di kerusinya dan memandang sailing. Ini bukan angan-angan sebelah pihak ibu mentuanya. Ini satu rancangan yang teliti. Malik mengangguk setuju. Betul tu tuan. Dia nak singkirkan menantu dan gantikan dengan Puan Fazura. Seram betul. Dia dah impikan perkara ni selama bertahun-tahun. Dia percaya kalau menantunya hilang, dia boleh mulakan hidup baru. Borhan bangun dan memandang kegelapan di luar tingkap.
Ini bukan sekadar konflik mentua-menantu. Ini senario penggantian menantu yang dirancang. Pada 7 November, Borhan menyerahkan laporan siasatan kepada pihak pendakwa raya. Di dalamnya terkandung bukti-bukti kukuh untuk menukar status Hajah Aminah daripada saksi biasa kepada suspek. Timbalan pendakwa raya meneliti dokumen itu dan bertanya, bagaimana keadaan kesihatan Hajah Aminah sekarang? Katanya dia menghidap demensia, boleh disoal siasat ke kami dah aturkan pertemuan dengan doktor yang merawatnya di pusat jagaan. Walaupun keadaannya tidak menentu, pasti ada cara untuk mengesahkan kebenaran. Pada petang hari yang sama, sebuah faks tiba di balai polis. Malik bergegas datang dengan kertas faks di tangan. Tuan pihak Farhan dah mula bertindak. Mereka dah serahkan surat pelantikan peguam secara rasmi. Siapa peguam mana yang ambil kes ni? Peguam bela terkenal Dato' Rashid. Orang besar rupanya. Borhan mengambil kertas faks itu dan menjilat bibir. Kenyataan yang tertera di bawah nama peguam itu ringkas tetapi agresif. Anak guam kami tidak akan memberikan kerjasama untuk sebarang siasatan yang melebihi statusnya sebagai saksi, dan semua soalan pada masa akan datang hanya akan dijawab secara bertulis. Borhan meletakkan dokumen itu di atas meja. Dia main kasar nampaknya. Soal siasat bertulis. Ini taktik nak melengahkan masa. Apa tindakan kita, tuan? Macam ni mustahil kita boleh buat Farhan buka mulut. Borhan memakai jaketnya, matanya bersinar. Kalau Farhan dah tutup mulut, kita kena cari mulut yang masih terbuka. Kita jumpa ibunya dulu. Pada pagi 10 November 2010, kereta polis yang membawa Inspektor Borhan dan Detektif Malik memasuki tempat letak kereta sebuah pusat jagaan di Gombak. Di hadapan bangunan bata 3 tingkat itu, daun-daun kering berguguran menandakan penghujung musim luruh, tetapi riak wajah kedua-dua detektif itu dingin seperti angin musim sejuk. Selepas pengesahan identiti ringkas di kaunter pendaftaran, mereka diiringi ke pejabat doktor yang merawat. Encik berdua datang untuk Puan Hajah Aminah, kan saya dah tunggu. Doktor yang merawat, seorang lelaki berusia awal 50-an dengan wajah ramah, menyambut mereka dengan jabat tangan. Ya. Kami datang untuk sahkan sendiri, sama ada keadaannya, membenarkan untuk disoal siasat. Duduklah, ini fail perubatannya. Doktor itu membelek-belek fail tebal sambil menerangkan keadaan Hajah Aminah. Sekarang dia berada di peringkat demensia sederhana. Dia hampir tidak mengingati perkara-perkara terkini dan emosinya juga sangat tidak stabil. Bagaimana dengan ingatan masa lalunya? Hanya perkara yang sangat lama. Malah dia lebih mengingati perkara-perkara lama dengan agak jelas. Itu ciri-ciri biasa pesakit demensia. Borhan dan Malik bertukar pandang seketika. Ada kemungkinan. Boleh kami jumpa dia? Boleh, untuk masa yang singkat. Untuk sebarang kemungkinan saya akan menemani encik berdua. Berjalan di sepanjang koridor tingkat 3 yang berbau samar-samar disinfektan, doktor itu berhenti di hadapan bilik 305. Dia membuka pintu dengan berhati-hati dan kelihatan susuk tubuh seorang wanita tua duduk di kerusi roda di tepi tingkap memandang keluar. Hajah Aminah, 78 tahun, kelihatan sangat kurus dengan rambut putihnya yang gugur di sana-sini, menampakkan kerapuhan di mamah usia. Makcik, ada tetamu datang. Doktor itu menyapa dengan lembut. Hajah Aminah perlahan-lahan menoleh. Matanya yang kabur tanpa fokus melilau di udara sebelum terhenti pada wajah Borhan. Borhan menarik sebuah kerusi dan duduk di hadapan Hajah Aminah menyamakan paras matanya. Selamat pagi, makcik. Kami dari polis. Hajah Aminah mengerutkan dahi dan merenung Borhan. Polis anak makcik Farhan ada kemalangan ke tak? Anak makcik baik-baik saja. Jangan risau. Borhan tersenyum untuk menenangkannya sebelum beralih kepada tujuan utama. Kami datang nak bertanya tentang menantu makcik. Menantu, mata Hajah Aminah serta-merta bergetar. Aisyah. Ingat tak, sebaik sahaja nama itu disebut, tangan Hajah Aminah mula menggeletar dengan kuat. Jari jemarinya yang kurus mencengkam pemegang kerusi roda dengan urat-urat biru timbul seolah-olah akan pecah. Perempuan tak guna tu. Suara serak dan rendah keluar dari mulut Hajah Aminah. Dia cuba hancurkan masa depan anak aku. Tak sedar diri. Bagaimana dia cuba hancurkannya? Borhan mencondongkan badannya ke hadapan. Orang tak belajar kahwin dengan doktor tak tahu bersyukur. Tipu fasal masa lalu dia. Perempuan kotor.
Hajah Aminah tidak dapat menyambung kata-katanya, menundukkan kepala sambil tercungap-cungap. Gemetar tangannya semakin menjadi-jadi menyebabkan doktor yang merawatnya segera campur tangan. Cukup makcik, tak boleh tertekan. Cukup untuk hari ini. Borhan menahan rasa kecewa dan bangun dari kerusinya. Semasa meninggalkan pusat jagaan itu, Malik menggelengkan kepala. Soal siasat rasmi memang mustahil. Dengan keadaan macam tu, keterangan dia di mahkamah takkan diterima. Betul. Tapi yang pasti kebenciannya terhadap menantunya masih membara. Borhan memasukkan tangan ke dalam poket dan berjalan ke tempat letak kereta. Ibunya dah tak boleh diharap. Kita kena fokus pada anaknya. Kita siasat sekeliling Farhan cari titik kelemahannya. Baik Tuan, saya akan semak semula aliran wang hasil jualan kliniknya. Pada 14 November, Malik datang ke meja Borhan dengan laporan analisis rekod kewangan yang tebal. Tuan, hasil jualan klinik pada tahun 2005 berjumlah RM1.5 juta. Malik menunjuk pada bahagian yang ditandai dengan pen penyerlah. Daripada jumlah RM2,300,000 dimasukkan ke dalam akaun simpanan tetap atas nama ibunya Hajah Aminah untuk perbelanjaan pusat jagaan. Baki RM1.2 juta dilaburkan sepenuhnya dalam pasaran saham. Saham Dr. Tumain saham ya, tapi dia rugi teruk masa krisis subprime tahun 2007. Hampir semua duitnya hangus. Borhan menggeleng-geleng. Dulu pengarah klinik, sekarang jadi doktor makan gaji saja. Dan ada satu lagi perkara penting. Hasil siasatan ke atas pesakit bernama Encik Kasim dalam rekod rawatan pada hari raya. Malik menghulurkan sehelai kertas dengan riak wajah serius. Selepas hari itu tiada rekod dia datang ke klinik lagi. Semak nombor kad pengenalannya pun tak ada penduduk berdekatan atau orang yang berkaitan, maknanya pesakit hantu. Mata Borhan menajam. Dia ke klinik dengan alasan nak siapkan kerja fail tapi cipta rekod rawatan untuk pesakit yang tak wujud. Ini pemalsuan alibi. Pada 17 November, Borhan menghantar surat pertanyaan rasmi secara bertulis kepada Peguam Farhan. Ia adalah satu bentuk tekanan, meminta butiran rawatan dan pengesahan identiti pesakit Encik Kasim. Beberapa hari kemudian surat jawapan dengan cop rasmi firma guaman tiba. Adalah mustahil bagi seorang doktor untuk mengingati setiap butiran pesakit 11 tahun yang lalu. Anak guam kami hanya merawat pesakit yang datang dan mencatatnya dengan jujur. Borhan melemparkan surat jawapan itu ke atas meja. Seperti yang dijangka, jawapan standard. Tuan jangan kecewa dulu, saya dah jumpa saksi baru. Malik menghampiri dengan mata yang bersinar. Siapa pekerja sambilan kedai serbanika 24 jam di sebelah klinik masa tu? Sekarang dia tinggal di Ipoh. Telefon dia jelaskan kita nak jumpa. Nanti dia terkejut pula kalau kita datang tiba-tiba. Pada 19 November, Borhan dan Malik memandu ke sebuah kawasan perumahan di Ipoh. Raju 48 tahun membuka pintu dengan mesra. Selamat sejahtera, saya detektif yang telefon tadi. Encik kerja sambilan di kedai serbaneka di Seremban pada tahun 1999 kan ya? Betul-betul sebelah klinik Dr. Farhan. Saya kerja shift malam masa tu. Raju duduk di sofa dan cuba mengingati. Malam 16 Februari 1999, Encik ada ingat apa-apa? Tak mestilah ingat. Hari raya tak ada seorang pelanggan pun. Bosan nak mati. Malam tu ada nampak apa-apa yang pelik tak? Raju memejamkan mata seketika kemudian menepuk lututnya. Rasanya dalam pukul 11 malam. Saya keluar ke pintu belakang nak hisap rokok, lepas tu saya nampak. Nampak apa doktor? Farhan tengah tarik sesuatu yang berat keluar dari pintu belakang klinik. Jantung Borhan berdebar kencang. Sesuatu, cuba jelaskan dengan lebih terperinci. Nampak berat sangat. Dia heret atas lantai. Lepas tu dia paksa masukkan dalam buk kereta sedan dia. Kemudian dia tutup beg terus pandu pergi. Tak tahu ke mana. Malik menelan air liur dan bertanya. Masa tu encik tak rasa pelik ke macam? Orang ke Raju menggeleng-gelengkan kepalanya. Tak adalah. Saya ingatkan mungkin kau tak hadiah raya ke atau barang pindah. Dr. Farhan tu nampak baik orangnya. Suara Raju perlahan. Tak sangka pula itu mayat. Dalam perjalanan pulang ke balai polis, Malik memecah kesunyian. Tuan sah dia ada pindahkan sesuatu malam tu. 99% kemungkinan itu mayat. Masalahnya dia pindahkan ke mana? Tanpa mayat susah nak buktikan kes bunuh. Borhan menggenggam steering dengan kuat sambil memandang ke hadapan. Farhan tu asal dari mana? Kuala Pilah Negeri Sembilan. Kawasan kampung pedalaman.
Dulu ada ura-ura nak buat empangan tahun 80, jadi ramai orang dah pindah. Sekarang dah jadi macam kampung tinggal. Mata Borhan bersinar. Kampung tinggal. Tak ada orang tempat yang sesuai untuk sembunyikan sesuatu. Rumah keluarganya di sana masih ada. Borhan menekan pedal minyak meningkatkan kelajuan. Esok kita terus ke sana. Malam itu Borhan tinggal seorang diri di pejabat yang sudah kosong. Dia menyambungkan semua petunjuk yang tertulis di papan putih. Ayat terakhir dalam diari esok ibu mentua kata, ada perkara terakhir yang nak dibincangkan di klinik. Keterangan pembantu jururawat Puan Salmah, dia suruh kemaskan stor bila masuk kerja esok. Kesaksian pekerja kedai serbaneka Raju pukul 11 malam dia masukkan benda berat dalam but kereta. Borhan menutup penya dan berbisik perlahan. Ibu yang buat anak yang bersihkan, pembahagian tugas yang sempurna. Pada 23 November 2010, Inspektor Borhan sambil mengepit telefon di bahunya dan membentangkan peta meminta bantuan daripada Balai Polis Kuala Pilah. Ya, Inspektor Borhan dari IPK Negeri Sembilan. Kami perlu periksa rumah keluarga suspek kes orang hilang Seremban Doktor. Farhan, suara detektif dari Kuala Pilah di hujung talian kedengaran serba salah. Maksud tuan kawasan pedalaman Kuala Pilah tempat tu dah jadi hutan orang muda semua, dah pindah ke bandar. Yang tinggal cuma beberapa orang tua tapi mereka pun dah meninggal. Dah lama jadi kampung tinggal. Jalan pun dah putus susah nak masuk dengan kereta. Tetap kena masuk. Boleh tak tuan kenalkan seseorang yang arif dengan geografi tempatan? Pengerusi Persatuan Penduduk Pekan ni orang lama di situ, dia paling tahu seluk-beluk kawasan tu. Nak saya sambungkan keesokan harinya 24 November kenderaan yang membawa Borhan dan Malik berhenti di hadapan pejabat daerah Kuala Pilah meninggalkan kepulan debu. Pengerusi Persatuan Penduduk seorang lelaki berusia lewat 70-an yang telah dihubungi lebih awal menyambut mereka sambil bertongkat. Farhan kenallah. Anak dia jadi doktor di KL satu kampung buat kenduri besar riuh rendah masa tu. Di mana sebenarnya tapak rumah dia? Pengerusi itu membentangkan peta pekan yang renyuk dan menunjuk ke seberang banjaran gunung dengan jarinya yang kurus. Sana seberang gunung hujung lembah tu. Kena masuk lagi dalam 20 minit dengan kereta. Dah lebih 30 tahun tak ada orang tinggal, tak tahulah rumahnya masih ada ke tak. Di dalam kereta yang bergegar di jalan tidak berturak, Malik memegang erat pemegang sambil melihat keluar tingkap. Rerumput liar yang tinggi separas manusia menggeser badan kereta menghasilkan bunyi yang menyeramkan. Selepas beberapa lama kereta berhenti di sebuah lembah kosong yang ditiup angin sejuk. Itu dia. Borhan turun dari kereta dan memandang sebuah rumah usang beratap jenting yang hampir runtuh di hadapannya. Bumbungnya separuh runtuh dan pagarnya telah roboh hanya meninggalkan rangka yang menakutkan. Ini rumah kelahiran Dr. Farhan, mengikut geran masih atas nama Farhan. Malik menyemak dokumen sambil meredah semak samun di hadapan. Melangkah masuk ke halaman melalui pagar yang runtuh yang terasa di bawah kaki hanyalah serpihan genting dan batu-batu kecil. Pandangan Borhan yang sedang meninjau halaman terhenti pada timbunan batu di satu sudut. Malik tengok tu, ya tuan, nampak macam timbunan batu biasa. Borhan menghampiri dan mengelilingi timbunan batu itu. Batu-batu itu tidak berselerak secara rawak tetapi disusun secara sengaja dalam bentuk bulatan dengan bahagian tengahnya yang lekuk. Ini bukan perigi ke betul lah tuan, macam perigi lama. Borhan menyuluh lampu picit ke dalam celah-celah batu dan kegelapan yang dalam seolah-olah membuka mulutnya tidak dapat ditembusi cahaya. Borhan menegakkan badannya dan berkata dengan tegas, "Di sini. Mohon waran geledah sekarang." Pada 25 November sebaik sahaja waran geledah dikeluarkan oleh Mahkamah Pasukan Forensik PDRM dan pasukan bomba dan penyelamat memenuhi lembah yang sunyi itu. Borhan mengetuai operasi dan mengawal kawasan sekitar perigi. Alihkan batu-batu yang tutup perigi itu dulu. Hati-hati. Anggota bomba mula mengalihkan batu-batu berat itu satu persatu. Selepas 30 minit mulut perigi bulat berdiameter kira-kira 1 meter yang terkambus di bawah tanah dan batu akhirnya menampakkan isinya yang gelap. Apabila disuluh dasar perigi yang kering kontang, kira-kira 8 meter di bawah kelihatan, saya masuk. Seorang anggota bomba mengikat tali pada badannya dan turun perlahan-lahan ke dalam perigi. Para detektif yang tinggal di atas menanti dengan cemas, mata mereka tertumpu pada walkie-talkie. Tidak lama kemudian suara cemas kedengaran dari walkie-talkie yang berbunyi berdesir. "Tuan, ada sesuatu. Macam dibalut dengan selimut buruk."
Jantung Borhan berdegup kencang. Sahkan dan bawa naik. Hati-hati jangan rosakkan. Tidak lama kemudian takal berbunyi berkeriut sambil menarik sesuatu dari dasar perigi. Ia adalah satu bungkusan besar yang dibalut berlapis-lapis dengan selimut buruk dan plastik yang penuh dengan tanah. Selepas 11 tahun terperangkap dalam kegelapan perigi yang sejuk kebenaran akhirnya muncul ke dunia luar, pasukan forensik membuka bungkusan plastik itu dengan berhati-hati dan rangka manusia yang mengerikan terdedah. Tengok ni tuan. Malik menunjuk pada sisa-sisa yang ditemui di sebelah rangka. Jaket tebal wanita yang popular pada akhir 1960-an, gelang perak nipis di pergelangan kaki dan sepasang kasut sukan yang repot. Ini pakaian yang sama seperti yang dinyatakan oleh Dr. Kon Farhan dalam laporannya pada hari isterinya hilang. Jaket tebal merah seluar jean dan kasut sukan putih. Sama sebiji. Borhan memandang rangka itu dan mengeluh panjang. Kena buat ujian DNA baru sah, tapi ini mesti Aisyah. Akhirnya kita jumpa. Pada 28 November, keputusan analisis segera dari Pusat Forensik PDRM tiba. DNA yang diekstrak dengan susah payah dari gigi dan tulang paha sepadan dengan DNA kakaknya Fatimah. Kebarangkalian hubungan adik-beradik 99,097%. Pada 3 Disember riak, wajah Borhan menjadi semakin tegang apabila dia menerima laporan autopsi akhir. Sah ini Aisyah. Sekarang kita boleh tangkap Farhan. Malik sudah mencapai jaketnya untuk beredar, tetapi Borhan memanggilnya dengan suara serius. Kejap Malik. Laporan autopsi ni pelik. Kenapa tuan, bukankah ada tanda-tanda pembunuhan? Borhan menunjuk pada satu halaman laporan itu dan menunjukkannya kepada Malik. Ada kesan retak pada bahagian belakang tengkorak. Mungkin ditolak atau jatuh dari tangga. Tapi ini bukan punca kematian utama. Apa maksud tuan? Pendarahan otak berlaku dengan sangat perlahan. Selepas retak berlaku, jantungnya masih berdegup sekurang-kurangnya 1 hingga 2 jam. Mata Malik membulat. Jadi masa dicampak ke dalam perigi dia masih hidup? Borhan menggigit bibir dan mengangguk. Baca baris terakhir laporan ni. Jika rawatan kecemasan diberikan serta-merta, kebarangkalian untuk hidup adalah sangat tinggi. Pejabat itu diselubungi kesunyian yang berat. Borhan menghentak meja dengan penumbuknya. Farhan tak guna punya jantan. Dia seorang doktor, tapi dia biarkan isteri dia yang masih hidup macam tu saja. Satu panggilan 999. Dah boleh selamatkan dia. Dia biarkan isterinya mati. Pada 5 Disember, polis memaklumkan kepada Farhan tentang perubahan statusnya kepada suspek dan menyerbu kliniknya. Borhan menunjukkan waran tangkap di hadapan Farhan yang sedang merawat pesakit di bilik rawatannya. Doktor, Farhan, anda ditahan atas tuduhan pembunuhan melalui peninggalan terhadap isteri anda Aisyah. Wajah Farhan serta-merta menjadi pucat seperti kertas, namun dia dengan mahir menyembunyikan emosinya dan mengunci mulutnya. Peguamnya Dato' Rashid yang mendapat berita itu segera bergegas ke balai polis. Mulai 6 Disember, sesi soal siasat yang tegang bermula di dalam bilik siasatan yang dingin. Borhan dan Farhan berhadapan. Malam 16 Februari 1999, apa yang berlaku? Ceritakan yang sebenarnya. Farhan dengan jari yang menggeletar halus di atas meja mula bersuara. Berapa kali saya nak cakap? Bila saya sampai selepas ibu saya telefon, isteri saya dah tak bernyawa. Saya cuma tolong ibu saya yang ketakutan untuk pindahkan mayat. Jangan menipu. Borhan melemparkan laporan autopsi ke atas meja. Isteri awak tak mati serta-merta. Selepas cedera di kepala, jantungnya masih berdegup sekurang-kurangnya 1 jam. Dia masih bernafas. Mata Farhan bergetar hebat. Awak pakar perubatan dalaman. Cuma periksa nadi, periksa refleks anak mata awak dah boleh tahu dia hidup atau mati. Tak mungkin awak tak tahu. Kalau telefon 599 dia selamat. Kalau buat pembedahan dia boleh berjalan seperti biasa. Tapi kenapa awak tak buat? Kenapa awak biarkan isteri awak mati? Farhan menggigit bibirnya hingga berdarah. Borhan mencondongkan badannya ke hadapan menekan Farhan. Ini kes menyembunyikan mayat. Had masa pendakwaan untuk kes tu 7 tahun dah tamat pada tahun 2006. Saya tahu awak sengaja diam sebab tu. Mata Farhan berkelip samar seketika. Borhan tidak melepaskan peluang itu dan terus menekan. Tapi kes bunuh lain. Had masa pendakwaan 15 tahun.
Masih ada banyak masa sampai 2014. Saya tak bunuh dia. Walaupun awak tak sentuh dia, dengan tangan awak membiarkan orang yang boleh diselamatkan mati dengan sengaja adalah pembunuhan. Dalam undang-undang ia dipanggil pembunuhan melalui peninggalan. Suara Borhan bergema di dalam bilik siasatan. Awak sanggup kuburkan isteri awak hidup-hidup untuk tutup jenayah ibu awak. Mengaku wajah Farhan Herod dan topengnya yang selama ini kebal akhirnya retak. Dia menundukkan kepala dan mengeluh panjang. Pada petang 1 Disember selepas 48 jam disoal siasat tanpa henti, Farhan akhirnya membuka mulut. Saya cuma selesaikan apa yang ibu saya dah buat. Borhan menghidupkan perakam suara dan bertanya dengan tenang. Ceritakan semula dari awal. Apa yang berlaku pada hari itu? Farhan dengan bibir yang kering perlahan-lahan mengimbas kembali kejadian 11 tahun lalu. Kira-kira pukul 1 petang. Saya keluar sekejap, tiba-tiba dapat panggilan cemas dari ibu saya. Suaranya sangat cemas. Saya tahu ada sesuatu yang tak kena jadi. Saya terus ke klinik. Apa yang awak nampak? Bila sampai, isteri saya terbaring di bawah tangga menuju ke bilik jentera bawah tanah. Bagaimana keadaan isteri awak masa tu? Cakap jujur. Farhan memejamkan matanya dengan erat seolah-olah menahan kesakitan. Dia masih bernafas. Nadinya lemah tapi masih berdenyut. Kemudian saya baru nak keluarkan telefon untuk panggil 999 tapi masa tu telefon bimbit tak ada isyarat di bawah tanah. Bar isyarat langsung tak ada. Bilik siasatan hanya dipenuhi dengan bunyi nafas Farhan yang kasar. Jadi apa yang awak buat? Farhan menundukkan kepalanya dalam-dalam dan menjawab dengan suara yang menggeletar. Saya pilih ibu saya, bukan isteri saya. Saya hanya perhatikan sahaja sehingga nafasnya terhenti. Pada 10 Disember 2010, suasana di bilik siasatan Pejabat Pendakwa Raya Negeri Sembilan terasa berat. Timbalan pendakwa raya yang bertugas membentangkan fail siasatan tebal di atas meja dan merenung tajam ke arah Farhan yang duduk di hadapannya. Encik Farhan ceritakan semula apa yang berlaku pada 16 Februari 1999. Dari awal hingga akhir, jangan tertinggal satu pun butiran. Pendakwa raya itu mengetuk-ngetuk meja dengan hujung pennya dan menambah. Ikut urutan masa tepat hingga ke minit. Farhan cuba mengambil cawan kertas untuk membasahkan tekaknya, tetapi tangannya menggeletar dengan kuat sehingga air di dalamnya tumpah. Dia meletakkan cawan itu dan bersuara dengan susah payah. Sebenarnya isteri saya tak bertolak pada pukul 6 pagi. Itu alibi yang saya reka. Isteri saya pergi ke klinik pada waktu pagi selepas dipanggil oleh ibu saya. Bagaimana dengan keadaan petang? Kira-kira pukul 1 petang. Saya keluar sekejap, tiba-tiba dapat panggilan dari ibu saya. Farhan mengerutkan dahi seolah-olah cuba mengingati detik yang tidak mahu diingatinya. Di hujung talian ibu saya menjerit, "Aisyah jatuh tangga, darah tak berhenti. Cepat datang." Saya bergegas ke klinik. "Gambarkan keadaan yang awak nampak bila sampai." Saya lari turun ke tingkat bawah tanah dan isteri saya terbaring di anak tangga paling bawah. Darah mengalir banyak dari kepalanya membasahi lantai. Dia tidak bergerak. Pendakwa raya mencondongkan badannya ke hadapan dan bertanya dengan tajam, "Awak seorang doktor. Tentu awak periksa keadaannya dulu kan?" Farhan mengangguk perlahan. "Ya, saya melutut dan periksa nadinya." "Apa keputusannya?" Suasana di bilik siasatan menjadi sunyi sepi. Bibir Farhan bergetar dan jawapan keluar dari mulutnya dengan suara yang hampir tidak kedengaran. Dia masih bernafas. Nadinya lemah tapi jelas masih berdenyut. Pendakwa raya meletakkan pen yang dipegangnya dan mengeluh. "Maknanya dia masih hidup. Kalau telefon 999 dan beri rawatan kecemasan, dia boleh diselamatkan." "Tapi kenapa awak tak buat?" Wajah Farhan dipenuhi penderitaan. "Saya baru nak keluarkan telefon tapi ibu saya pegang seluar saya dan merayu." Dia menangis dan merayu-rayu. Dia cakap apa? "Tolong jangan lapor polis. Mak yang tolak dia. Kalau lapor, mak yang tua ni akan mati dalam penjara." Dia menangis tersesak-esak. Farhan menutup mukanya dengan kedua-dua belah tangan. Seumur hidupnya, dia bekerja keras di pasar, jari jemarinya kasar demi menjadikan saya seorang doktor. Saya tak sanggup tengok ibu saya dipenjarakan sebagai pembunuh. Jadi awak hanya perhatikan isteri awak yang sedang nazak. Adakah itu perbuatan seorang doktor?" Seorang suami. Farhan menundukkan kepalanya dalam-dalam dan tersesak-esak. "Saya tak tahu berapa lama masa berlalu. Mungkin sejam." Nafas isteri saya yang tercungap-cungap semakin perlahan dan akhirnya terhenti.
Selepas mengesahkan kematiannya, apa yang awak buat? Farhan mengesat air matanya dan menyambung. Kira-kira pukul 11 malam saya masukkan mayatnya ke dalam but kereta saya. Saya guna pintu belakang klinik untuk elak dilihat orang. Kemana tujuannya? Kampung halaman saya di Kuala Pilah. Saya tahu ada rumah kosong yang terbiar di sana. Farhan memandang ke udara kosong mengimbas kembali malam itu. Saya sampai kira-kira pukul 1 pagi. Saya tolak isteri saya ke dalam perigi kering di satu sudut halaman. Kemudian saya kutip batu-batu di sekeliling untuk tutup mulut perigi. Selepas itu kira-kira pukul 4 pagi saya kembali ke klinik dan bersihkan kesan darah di tingkat bawah tanah dengan peluntur yang kuat. Pendakwa raya menunjukkan sekeping gambar bahan bukti di hadapan Farhan. Gambar beg kembara merah yang penuh habuk yang ditemui di atas papan sailing. Beg ni pula kenapa perlu sorokkan di sailing klinik? Mata Farhan membulat dan dia menggelengkan kepala. Saya tak tahu. Saya dah suruh ibu saya bakar dan hapuskannya sebelum saya pergi. Maknanya ibu awak yang tak bakar dan sembunyikannya. Saya pun meremang bila dengar ia dijumpai di sailing. Saya tak faham kenapa ibu saya tak bakar dan simpan di atas kepalanya selama 11 tahun. Pada 15 Disember, mahkamah meluluskan permohonan pihak pendakwaan untuk soal siasat terhadap Hajah Aminah. Dengan mengambil kira usia dan keadaan demensianya, soal siasat hanya boleh dijalankan untuk masa yang singkat dengan kehadiran pasukan perubatan. Pada 16 Disember, Timbalan Pendakwa Raya dan Inspektor Borhan sekali lagi mengunjungi pusat jagaan di Gombak. Doktor yang merawat dan pengarah pusat jagaan mengikuti mereka dengan riak wajah tegang. Hajah Aminah yang duduk di kerusi roda kelihatan lebih kurus berbanding sebelum ini seperti sebatang pokok mati. Pendakwa raya menyamakan paras matanya dengan Hajah Aminah dan bertanya perlahan-lahan dan jelas, "Makcik pandang saya. Ingat tak hari raya tahun 1999, menantu Makcik Aisyah datang ke klinik?" Kan Hajah Aminah memandang kosong ke udara kemudian menoleh apabila mendengar nama Aisyah. Matanya yang kabur tiba-tiba menunjukkan kilatan yang menakutkan. Aisyah. Perempuan tu, bibir Hajah Aminah mula bergerak-gerak. Dia berani lawan cakap mak mentua. Dia tak tahu salah dia apa tapi berani melawan. Kenapa makcik bergaduh? Pendakwa raya mencondongkan badannya ke hadapan dan memujuk dengan berhati-hati. Saya cakap saya dah tahu semua. Saya akan beritahu anak saya yang dia pernah gugurkan anak masa bujang dan ceraikan dia. Lepas tu menantu makcik cakap apa? Perempuan jahat tu kata, biar dia sendiri yang beritahu. Lepas tu tahu dia cakap apa kat saya? Suara Hajah Aminah menjadi tegang dan nyaring. Mak pun dah banyak dera dan sakitkan hati saya selama ni. Semua tu saya akan cerita. Kita tengok Farhan akan sokong siapa. Dia senyum sinis macam tu. Dia nak rampas anak saya. Jadi saya... Hajah Aminah tidak dapat menyambung kata-katanya dan menutup mukanya dengan kedua-dua belah tangan yang menggeletar. Saya tolak dia. Bilik siasatan diselubungi kesunyian. Pendakwa raya menelan air liur dan menyoal soalan pengesahan terakhir. Makcik tolak belakang. Menantu makcik di tangga Hajah Aminah mengangguk sambil teresak-esak. Dia menjerit sambil jatuh berguling. Darah penuh kat lantai. Saya rasa padan muka, tapi saya takut sangat. Badan Hajah Aminah bergegar kuat, menyebabkan doktor yang merawatnya segera campur tangan. Cukup sampai sini saja. Tekanan darah pesakit terlalu tinggi. Boleh kena stroke. Pendakwa raya mengangguk mengemas failnya dan bangun. Berjalan di koridor pusat jagaan, Borhan bersuara dengan nada kesal. Akhirnya ibu mentua yang tolak anak yang bersihkan. Hebat betul ibu dan anak ni. Pendakwaan terhadap Hajah Aminah mungkin sukar. Dia menghidap demensia peringkat pertengahan dan usianya dah 78 tahun. Tak ada faedahnya bawa ke mahkamah. Pendakwa raya mengeluh dan menambah. Mungkin kesnya akan ditangguhkan. Dia akan menghabiskan sisa hidupnya di pusat jagaan ni. Kalau macam tu Farhan macam mana dia tak boleh dilepaskan? Suara Borhan kedengaran tajam. Farhan lain, ini jelas pembunuhan melalui peninggalan. Seorang pakar dengan pengetahuan perubatan sengaja membiarkan isterinya yang boleh diselamatkan mati. Dia mesti dihukum setimpalnya. Fikirkan saja dia selamba pakai kot doktor selama 11 tahun. Darah saya mendidih. Pendakwa raya dengan riak, wajah tegas membuka pintu kereta dan berkata, "Jangan risau. Pada 20 Disember kita akan dakwa dia. Dia akan terima balasan yang setimpal." Pada 20 Disember, pihak pendakwaan mendakwa Farhan atas tuduhan pembunuhan dan menyembunyikan mayat.
Walaupun had masa pendakwaan untuk menyembunyikan mayat telah tamat, tuduhan pembunuhan melalui peninggalan dikenakan dan dia dihadapkan ke muka pengadilan. Kebenaran yang terkubur di dalam perigi sejuk selama 11 tahun akhirnya dibawa ke mahkamah untuk menghukum pesalah. Pada Mac 2011, Mahkamah Tinggi Seremban dipenuhi dengan suasana tegang. Di barisan hadapan Galeri Awam, Fatimah yang telah merantau ke seluruh negara mencari adiknya selama 11 tahun duduk dengan kedua-dua tangan digenggam erat. Tidak lama kemudian dengan bunyi pintu besi dibuka, Farhan yang memakai pakaian penjara masuk ke kandang tertuduh dengan kepala tertunduk. Doktor yang pernah berjaya pada usia 49 tahun itu kini kelihatan seperti seorang penjenayah yang telah kehilangan segalanya. Perbicaraan terhadap tertuduh Farhan bin Zainal akan dimulakan sekarang dengan pengumuman Hakim Peguam Bela Dato' Rashid Bangun. Yang arif apabila anak guam saya tiba di tempat kejadian mangsa telah pun meninggal dunia. Dato' Rashid mengangkat dokumen yang telah disediakannya dan meninggikan suaranya. Oleh itu tindakan anak guam saya bukanlah pembunuhan tetapi sekadar menyembunyikan mayat. Seperti yang semua sedia maklum, had masa pendakwaan untuk menyembunyikan mayat adalah 7 tahun dan telah tamat pada tahun 2006. Oleh itu anak guam saya tidak bersalah. Galeri Awam menjadi riuh, tetapi timbalan pendakwa raya bangun dengan tenang. Pihak pendakwaan memanggil pakar perubatan forensik dari Pusat Forensik PDRM sebagai saksi. Dengan kebenaran, hakim pakar perubatan forensik itu berdiri di kandang saksi. Pendakwa raya memaparkan gambar autopsi di skrin dan bertanya, "Saksi, sila jelaskan punca kematian dan anggaran masa kematian mangsa. Kesan retak ditemui di bahagian belakang tengkorak mangsa, namun ini bukanlah kecederaan yang boleh menyebabkan kematian serta-merta." Pakar itu menunjuk pada bahagian tertentu gambar itu dengan penunjuk laser. Terdapat tindak balas pendarahan halus di sekitar retakan tengkorak, iaitu tindak balas kehidupan. Ini bukti pendarahan otak berlaku dengan sangat perlahan. Ini bermakna selepas retakan berlaku jantungnya masih berdegup sekurang-kurangnya 1 hingga 2 jam. Mahkamah dipenuhi dengan bisikan. Pendakwa raya melemparkan soalan penentu. Jadi jika dia dibawa ke hospital sejurus selepas kemalangan, bolehkah dia diselamatkan? Ya. Jika rawatan kecemasan diberikan serta-merta, kebarangkalian untuk hidup adalah sangat tinggi. Pendakwa raya merenung Farhan dan berpaling ke arah hakim. Tertuduh adalah seorang pakar perubatan dalaman. Dengan hanya memeriksa nadi, dia lebih tahu daripada sesiapa pun bahawa isterinya masih hidup. Satu panggilan 999 sudah cukup untuk menyelamatkannya. Suara pendakwa raya bergema di dalam mahkamah. Tetapi tertuduh untuk melindungi ibunya yang telah melakukan jenayah telah membiarkan isterinya yang masih hidup terbaring di atas lantai sejuk. Dia memerhatikan sehingga nafasnya terhenti dan membuang mayatnya ke dalam perigi. Ini jelas merupakan pembunuhan melalui peninggalan. Hakim membetulkan cermin matanya dan memandang. "Pertama sekali saya ingin memohon maaf kepada isteri saya dan kepada kakak ipar saya." Suara Farhan bergetar. "Tetapi pada ketika itu saya memilih ibu saya. Ibu yang seumur hidupnya bekerja keras di pasar untuk menjadikan saya seorang doktor. Saya tidak sanggup melihatnya dipenjarakan." Mahkamah menjadi senyap sunyi. Jika saya katakan saya tidak menyesali pilihan itu adalah satu pembohongan. Tetapi jika saya kembali ke saat itu sebagai seorang anak yang tidak berguna, saya mungkin akan membuat pilihan yang sama. Keluhan kedengaran dari Galeri Awam dan Fatimah menangis teresak-esak sambil menutup mulutnya. Pada Mei 2011, hari penghakiman tiba. Hakim membuka fail penghakiman dan mula membacanya dengan suara yang tegas. Tertuduh sebagai seorang doktor dengan pengetahuan pakar, walaupun menyedari bahawa mangsa masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan, telah gagal memberikan bantuan. Ini menunjukkan niat jahat yang tidak langsung, iaitu tidak mengapa jika mangsa mati dan oleh itu jenayah pembunuhan adalah sabit. Hakim memandang tepat ke arah Farhan dan membaca hukuman. Tertuduh dijatuhkan hukuman penjara selama 12 tahun. Ketuk, ketuk, ketuk. Dengan bunyi tukul perbicaraan tamat. Semasa Farhan diiringi keluar oleh pengawal mahkamah, Fatimah menghalangnya. "Tunggu sekejap Farhan." Fatimah cuba menarik kolar Farhan tetapi dihalang oleh pengawal. Dengan wajah yang basah dengan air mata dia menjerit, "Aisyah, percayakan kau seorang saja. Kau kan doktor, kau kan suami dia. Macam mana kau boleh biarkan orang yang masih hidup mati macam tu? Kau ni manusia ke?" Fatimah terduduk di lantai dan meraung. Dia mesti merayu minta tolong. Takutnya dia masa tu, "Jahanam kau."
Kau akan dapat balasan. Farhan tidak berkata apa-apa, hanya menggigit bibir dan menundukkan kepala. Dia diiringi oleh pengawal dan hilang ke dalam kegelapan di hujung koridor. Pada musim luruh 2011, Fatimah sekali lagi berdiri di studio program Jejak Kasih. 11 tahun lalu dia menangis di tempat yang sama, merayu agar adiknya ditemui. Tetapi kali ini berbeza. Selama 11 tahun saya berdiri di sini merayu agar adik saya ditemui. Fatimah memandang kamera dan menyambung dengan tenang. Kepada pemberi maklumat, kepada Inspektor Borhan dan Detektif Malik yang menyiasat tanpa jemu, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kepada anda semua. Akhirnya saya dapat mengebumikan adik saya di tempat yang sepatutnya. Fatimah mengesat air matanya dengan sapu tangan. Aisyah, kakak dah tunaikan janji. Jangan lagi berada di tempat yang sejuk dan gelap. Berehatlah dengan tenang. Kakak akan selalu datang ziarah. Rangka Aisyah dikebumikan di sebuah tanah perkuburan yang indah di Seremban, diiringi oleh ahli keluarga. Di atas batu nisan kecilnya terukir kata-kata 1995,1999. Aisyah yang dikasihi, bersemadilah dengan aman. Setiap kali tiba hari raya pasti ada seseorang yang akan menziarahi kubur itu. Fatimah dengan rambutnya yang telah memutih meletakkan sejambak bunga kekua. Dia berdiri lama memandang bunga kekua putih kegemaran adiknya itu ditiup angin sejuk. Angin sejuk bertiup, tetapi kini ia tidak lagi terasa sejuk. Terima kasih kerana mengikuti kisah ini hingga ke penghujungnya. Komen anda amat kami hargai dan akan memberi kami kekuatan. Semoga hari anda dipenuhi dengan cahaya dan ketenangan. Sila langgan dan suka. Terima kasih.